Bagus dia dah keras. Hai, tik 1 minit hari ni. Okey, hari ni kita ada Wavefire. Kes dia ada dua. Pertama, bila dia bawa jalan tak rata, kereta dia bunyi macam nak runtuh. Gerak. Nombor dua, bila dia jalan straight tu, ataupun bila dia bawa lah, kita bawa, kereta dia tu rasa macam tak balance. Rasa macam berayak je. Jadi bila nak bawa laju tu rasa goyang sikit. Untuk kes ni, saya cek kereta dan saya jumpa punca dia. Dan saya tunjuk kat owner. Nak tengok apa saya jumpa? Jom. Untuk kes jalan tak rata tadi, ada dua punca dia. Pertama, dia punya babus ni. Okay, babus dia ni dah keras. Ni nampak? Ni dah keras. Babus dia dah keras. So, di sini saya nak beritahu. Walaupun kalau babus ni, dia ada hayat dia. Hayat dia. Maksud saya, hayat dia ni kalau dia dah mengeras, pun dia boleh menyebabkan bunyi geguk. Ni babus ni. Sebab dia dah tak absorb. Sebab dia getah. Getah ni dia sampai hayat dia akan keras. Okay, satu. Nombor dua, dia punya absorber link ni. Okay, dia punya absorber link ni, ni. Kuk. Kalau anda boleh nampak lah, bila saya tarik ni dia macam bergerak. Kuk. Ni. Okay, nombor dua, memang absorber link dia kiri kanan ni dah memang dah out dah. Okay, ini untuk kes bunyi. Okay, untuk kes handling pula, jom saya tunjuk. Untuk kes handling dia, memang dia punya absorber ni depan belakang. Saya test, saya beritahu owner, bang, absorber abang memang tak okey. Tak percaya, saya cabut. So, bila saya cabut, kita test. Jom tengok. Bila saya tekan, nampak tak? Zoom sikit. Nah, absorber dia. Dah weak dah. Okey, itu depan. Kita tengok absorber belakang pula. Bila kita test. Okey, kita tekan, dia tak bocor. Tapi, nampak tak? Apa jadi kat absorber belakang dia? Sebab tu handling dia tak okey. Tapi kat sini saya nak pesan. Kalau alang-alang buka absorber tu, tolong cek sekali dia punya mounting ni nombor satu. Okey. Untuk kes abang ni, mounting dia ni memang dah rosak dah. Bila saya test, dia ada gap. Dia punya getah ni bergerak. Dia ada gap. Dia punya mounting absorber ni dah tak elok. Okey. Dekat mounting absorber dia ni, dia ada ni bearing. Okey. Bearing ni pun di bawah. Bearing mounting absorber pun tolong cek sekali. Untuk kes abang ni, bearing dia ni memang dah tak main dah. Nampak tu? Dah kat. Nampak? Susah tak saya tekan? Okey. So, bearing dia ni pun, kalau tak elok, tolong tukar sekali. Kalau tak, nanti abang ni nak buka balik, kena bayar upah lagi. Jadi, tolong cek dan beritahu owner. Kalau owner ada bajet, tukar sekali. Ini pun sama. Tolong cek sekali. Kalau dah rosak, tolong tukar sekali. Benda ni paling penting. Supaya absorber kita tahan lama. Kalau tak ada benda ni, habuk akan masuk dalam absorber kita dan boleh menyebabkan absorber kita cepat rosak.